Apa itu rasuah? Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menerima sesuatu seperti wang, hadiah atau imbuhan sebagai balasan untuk mendapatkan kelebihan tertentu secara tidak sah. Perbuatan ini boleh berlaku dalam pelbagai lapisan masyarakat dan mahasiswa sebagai golongan berpendidikan juga tidak terkecuali daripada terlibat dalam gejala ini. Dalam kalangan mahasiswa, rasuah boleh berlaku dalam bentuk pemberian wang, hadiah atau bantuan tertentu untuk mendapatkan kelebihan seperti markah, jawatan atau peluang tertentu. Walaupun ada yang menganggap perkara ini kecil, namun kesannya amat besar kerana ia boleh merosakkan integriti diri, mencecaskan keadilan serta mencemarkan imej institusi pendidikan. Oleh itu, jika tidak dibendung, amalan ini boleh menjadi kebiasaan dan dibawa ke alam pekerjaan kelak. Kesedaran tentang bahaya rasuah dan kepentingan integriti amat penting dalam membentuk mahasiswa yang beretika dan bertanggungjawab. Dalam video ini, kami akan membincangkan punca serta cadangan penyelesaian bagi menangani isu ini. Apa itu antisipatori atau pemikiran antisipatori? Antisipatori adalah proses kognitif untuk membayangkan, menjangka dan bersedia menghadapi peristiwa atau cabaran yang mungkin berlaku pada masa hadapan. Rasuah biasanya dikaitkan dengan pegawai kerajaan atau ahli politik. Namun, mahasiswa juga berisiko terlibat jika tiada integriti. Kurang kesedaran juga dapat meningkatkan risiko rasuah. Oleh itu, pendidikan awal tentang integriti sangat penting. Mengapakah Sidang 16 penting untuk mahasiswa? Sidang 16 penting untuk mahasiswa kerana Sidang 16 mendidik mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang jujur dan telus. Bagaimanakah mahasiswa boleh menjadi ejen perubahan menolak rasuah? Mahasiswa boleh menjadi contoh dengan berkata tidak kepada segala bentuk salah guna kuasa di kampus. Akhir sekali, apakah kesan jika mahasiswa mengamalkan rasuah? Ia akan merosakkan keadilan. Orang yang tidak layak akan mendapat tempat, manakala orang yang rajin dan berbakat akan terpinggir. Ini akan menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan. Seterusnya, kita akan melihat punca-punca berlakunya rasuah. Yang pertama adalah keinginan mendapatkan wang dengan cara mudah. Ini kerana seseorang individu itu menginginkan hasil yang cepat tanpa perlu mereka berusaha. Yang kedua adalah tekanan kewangan dalam kalangan mahasiswa. Hal ini kerana mereka menghadapi masalah kewangan dan juga kos hidup yang tinggi menyebabkan mereka mencari wang dengan cara yang tidak sah. Yang ketiga pula adalah kurang kesedaran tentang integriti. Ini kerana mereka tidak memahami dan juga tidak mengetahui kepentingan nilai kejujuran dan juga mereka tidak mengetahui kesan buruk rasuah kepada diri mereka. Yang terakhir adalah pengaruh persekitaran yang tidak sihat. Contohnya, seseorang individu itu akan terikut-ikut dengan rakan mereka yang mengamalkan perkara yang negatif seperti mengambil rasuah. Terdapat beberapa cadangan penyelesaian mahasiswa. Antaranya ialah amalkan nilai integriti dan kejujuran, tolak sebarang bentuk rasuah walaupun kecil, gunakan ilmu dan kedudukan secara beretika, dan akhir sekali berani melaporkan rasuah kepada pihak berkuasa. Selain itu, pihak universiti juga memainkan peranan penting untuk membanteras rasuah dalam kalangan mahasiswa. Dengan ini, universiti perlu menjalankan kempen kesedaran anti rasuah secara berterusan bagi meningkatkan pengetahuan pelajar tentang bahayanya rasuah. Seterusnya, seminar dan program berkaitan integriti boleh dianjurkan bagi memupuk nilai kejujuran dalam diri mahasiswa. Di samping itu, pendidikan berkaitan etika dan undang-undang rasuah juga perlu diterapkan supaya pelajar lebih memahami kesan dan akibat perbuatan tersebut. Akhir sekali, universiti harus mewujudkan persekitaran yang aman dan berintegriti agar mahasiswa dapat belajar dalam suasana yang positif dan bebas daripada rasuah. Dalam kalangan mahasiswa boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif. Antaranya ialah individu yang terlibat dengan rasuah bukan sahaja boleh dikenakan denda sehingga RM100,000, malahan berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun jika disabitkan kesalahan. Selain itu, terlibatan dalam rasuah akan menjejaskan masa depan pelajar kerana rekod jenayah atau mengukarkan mereka mendapatkan pekerjaan dan kepercayaan majikan. Lebih membimbangkan, tindakan ini juga mencemarkan nama baik institusi pendidikan sekaligus menjejaskan imej universiti di mata masyarakat.
Oleh itu, mahasiswa perlu sedar bahawa rasuah bukan sahaja salah dari segi undang-undang tetapi juga memberi kesan jangka panjang terhadap kehidupan dan reputasi mereka. Sebagai penutup, isu rasuah tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat, termasuk mahasiswa. Rasuah boleh membawa banyak kesan buruk kepada individu, institusi dan juga negara. Oleh itu, mahasiswa perlu mengamalkan nilai kejujuran, integriti dan tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Mahasiswa juga perlu menolak sebarang bentuk rasuah walaupun kecil. Dengan sikap yang jujur dan berintegriti, kita dapat membantu membina masyarakat yang bersih, adil dan bebas daripada rasuah. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama memainkan peranan untuk membina masa depan negara yang lebih sejahtera dan harmoni.